Okay, yang ketiga, as a marketer, as a business owner, kena faham. Tak kisahlah you nak buat marketing ke, you nak buat apa ke, objektif you mesti boleh dapat. Jangan risau. Even kes-kes yang jadi ni, pasal Mad Never Zero ni, dia boleh dicapai. Cuma kena betul-betul fikir daripada awal. Tapi kalau dah terlepas, kena kreatif. Contoh, solusi saya lah kalau benda ni jadi, benda ni pun pernah jadi juga. Ni apa pengalaman saya dan kawan-kawan. Video tadi, dia dah buat video tu, dia repurpose. Kena faham. Sebelum nak hire, agreement kena betul. Okay, okay, ni nombor 4 sebenarnya. Okay, tak apalah, kena buat seterusnya. Ambil video tu, buat ads, buat marketing, cut ke apa ke, edit ke, jadi kreatif ke. Sekarang pun ada AI kan. Minta izin dekat Mad Never Zero tu, ataupun next time lah kan. Video tu boleh repurpose ke? Video tu sedap, video tu best, you repurpose je. Saya pun dah pernah buat pun video yang tak ada kena sangat. Saya cut, cerita pasal sekian barang, sekian benda, pergi letak beg kuning yang berbeza. Jadi, dan dia performing ruas yang sangat best. Saya pun tak expect benda tu boleh jadi kan. Tapi itu antara benda pengalaman lah kan. Kita dah spend, kita dah buat benda. Tapi takkanlah kita bising-bising, tak generate sale, kita biar je macam tu. Mesti ada something yang kita boleh gunakan dengan setiap resources marketing yang kita dah spend. Repurpose je video tu. Mesti ada orang yang boleh tertarik dan convert untuk jadi sale.